Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umairah dari Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kedah, hos anda pada pagi ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul bersama-sama pada pagi ini di Facebook PPWN Kedah. Tuan-puan jangan lupa like, komen dan share. Tajuk program kita pada hari ini adalah Di Sebalik Tirai Besi yang akan dikupaskan oleh penceramah kita iaitu Tuan Muhammad Faizal bin Samsudin. Beliau merupakan Inspektor Penjara Pokok Senang. Tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Tuan Muhammad Faizal bin Samsudin untuk perkongsian ilmu pada hari ini. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, terima kasih kepada Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kedah dan sudi menjemput untuk memberikan sedikit pengkongsian dan juga ceramah berkenaan dengan di sebalik tirai besi. Okey, saya perkenalkan, saya Inspektor Penjara Muhammad Faizal bin Samsudin, bertugas di Penjara Pokok Senang, berkhidmat lebih kurang 8 tahun sebagai pegawai pemulihan, pegawai perhubungan, bantuan dan tahanan risiko tinggi dan juga pegawai biofeedback. Okey tuan-tuan, kita mulakan dengan dia punya definisi dulu. Okey, next. Next slide. Okey, definisi penjara. Penjara merupakan institusi penahanan yang sah di bawah tadbir negara, menerima bersalah yang telah jatuh hukuman oleh pihak mahkamah dan menerima tahanan untuk berjalan. Okey, di sini penjara ni kalau kita tahu, kalau orang biasa macam kita ni, bila kita fikir pasal penjara, kita kata penjara ni adalah salah satu tempat yang kalau boleh orang tak mau masuk lah, orang kata kan. Dia orang kata penjara ni ibarat bagi kat dunia ni orang kata neraka dunia. So kalau orang yang normal macam kita ni, dia akan fikirlah baik buruk untuk nak masuk dalam penjara ni. Sebab di dalam penjara ni semuanya terhad. Okey. Nanti saya akan kupaskan selanjutnya lagi. Okey, next slide. Okey, kita tengok dulu sejarah penjara di bumi Malaysia ni. Dia wujud dari zaman Kesultanan Melayu Melaka dulu lagi. Okey, patuh bersalah melakukan jenayah yang akan dijarakan mengikut hukuman yang ditetapkan oleh pembesar negeri. Pada kebiasaannya, banduan diletakkan di suatu bangunan dalam satu tempoh yang panjang, bergantung kepada kesalahan. Peluang mendapatkan pengampunan amat tipis dan tujuan ini untuk memberi pengajaran kepada orang ramai untuk tidak melakukan kesalahan. Ini membolehkan keamanan dipelihara. Hukuman yang berat ini juga bertujuan untuk membendung penentangan masyarakat tempatan kepada pembesar dan perintah. Ini macam saya kata tadi lah, kan? Dia penjara ni kita tubuhkan dari dulu lagi untuk tak mau bagi dan juga nak bagi dekat rakyat tu tengok apa yang terjadi bila kita buat kesalahan ni, apa yang jadi. So dia bagi, orang kata dia bagi kepada pengajaran kepada masyarakat di luar untuk tak buat benda yang salah. Okey, sistem ni kekal sehingga kedatangan penjajah pada abad ke-18 seiring dengan perkembangan aktiviti syarikat India Timur British atau The East India Company, AIC. AIC memperkenalkan sistem penjara di bawah dari India. Okey, untuk makluman tahun ni penjara dah hampir 235 tahun dah ditubuhkan di Malaysia ni. Okey, next slide. Okey, ini pengenalan penjara Pokok Senang yang mana tempat saya bertugas lah. Okey, penjara Pokok Senang dibina pada 1 Ogos 1999 dan siap sebenarnya pada 30 Mei 2003. Ia dibina atas keluasan tanah keseluruhan termasuk kawasan kediaman iaitu seluas 195 ekar dengan kos sebanyak 169,498,000. Penjara ini dikategorikan sebagai penjara maksimum dan kapasiti maksimum banduan adalah sebanyak 1,900 bagi banduan lelaki dan 400 bagi banduan wanita, dengan menempatkan penghuni-penghuni dari pelbagai kategori iaitu hukuman lama, hukuman singkat, banduan akhir, tahanan mahkamah tinggi,
Seksyen Magistrate pada tahun 2014. Penjara Pokok Senar juga diwatakan sebagai pusat pemulihan khas penjara Pokok Senar dengan menempatkan tahanan pokok Prevention of Crime Act yang ditahan di bawah Akta Pencegahan Jenayah 1959. Penjara Pokok Senar dikategorikan penjara yang memang bersalah dadah tegar. Justru program pemulihan memainkan peranan yang penting bagi memperkasakan modul-modul pemulihan. Okey, ini saya terangkan sikit. Okey. Untuk penjara Pokok Senar ni, kos dia lebih kurang 169 juta. Kalau kita boleh fikir kat sini lah, orang kata lebih kurang banyak lah. Kalau sekolah tu kita kata boleh dapatkan lebih kurang dalam 5 ke 6 buah sekolah, tak silap saya lah. Bila saya tanya di sebuah sekolah tu lebih kurang macam tu lah anggaran dia. Dan juga kalau kita rasa bila salah satu buah penjara ni dibina, dia sangatlah orang kata rugi lah, boleh kata rugi lah. Tapi untuk menempatkan banduan yang bersalah, kita terpaksa juga buat. Jadi tu. Bukan terpaksa buat, memang kerajaan kena buat lah cerita dia. Untuk tempatkan banduan-banduan yang salah dari kategori kesalahan berat dan juga dari banduan yang masalah dadah. Okey, dan pada tahun 2014 Akta Tahanan Pokok tu lah. Pokok ni orang panggil, kalau kes-kes berat ni macam kongsi gelap, sambung berkumpulan, banyak di sana. Banyak di Pokok Senar lah. Jadi orang kata kalau salah satu penjara yang hardcore di sebelah utara, Pokok Senar lah tempat dia. Okey. Kalau tuan-tuan nak tanya apa-apa, tuan-tuan boleh tanya lah. Ataupun boleh cek di sebelah tepi tu. Jangan nak tanya apa-apa, saya akan jawab lah. Okey, next slide. Okey, ini kewujudan penjara di seluruh negeri dalam Malaysia. Tuan-tuan boleh tengok lah. Kalau yang warna pink tu, belah Kedah kita lah. Kalau yang warna biru sikit atas tu, yang Perlis dah satu je. Kalau di Kedah ni ada 3. Port Senar, Sungai Petani dan juga Lostak. Okey, next slide. Okey, yang ni sistem keadilan jenayah Malaysia. Okey, yang ni ataupun kita panggil macam lebih kurang macam hierarki dah lah. Okey, banduan tersebut berasal dari masyarakat. Bila dia ditangkap oleh pihak berkuasa ataupun polis, dia akan diadili di mahkamah. Diadili di mahkamah. Bila diadili di mahkamah, dia jatuh hukum, dia akan dihantar ke Jabatan Penjara. Jabatan Penjara akan jaga dia, akan beri layanan kepada dia untuk tahanan selamat dia ni lah. Yang mana dia orang kata dia keluar elok, dia masuk elok, dia keluar pun elok. Dia macam tu. Dan dia akan balik pelik kepada masyarakat. So kat sini cerita dia, kita pun dah ada buat parole, sekarang ni dah ada buat PBSL untuk bagi banduan tu senak diri betapa masyarakat ni berguna untuk mereka. Tapi bila banduan ni masuk dalam penjara, dia dah hilang keyakinan diri lah tuan-tuan. Sebenarnya dia dah hilang keyakinan diri lah. Kalau kita katalah dia dah hilang keyakinan diri ni, bukan macam mana. Bila dia kata dia masuk dalam penjara ni, tak ada orang yang akan terima aku. Tak ada orang yang akan nak kat aku. Tapi bila masuk dalam penjara ni, kita sebagai penjara ni, kita bagi kat dia, bagi semangat kat dia apa semua. Bagi kat dia, kata sampai kita cari kerja bagi kat dia. Untuk dia kerja, bila dia dah bebas ataupun keluar dari penjara, dia ada kerja untuk nak buat kerja. Dia tak ada lah orang kata macam macam gelandangan kan, dia keluar tu tak ada duit ke apa ke, tak ada. Bagi Jabatan Penjara sekarang ni kami dah cari dah kerjaan untuk banduan tu. Bila dah keluar dah, dia ada kerja untuk dia buat. Okey, next. Okey, ini peranan kami ya. Okey, melaksanakan perintah mahkamah atau pihak berkuasa ke atas penghuni sehingga dia bebaskan. So maksudnya dari dia masuk tu sampai dia bebaskan. Itu atas Jabatan Penjara lah, atau kuasa Jabatan Penjara. Lepas tu memberi kawalan ke atas penghuni semasa mereka menjalani hukuman atau tahanan serta lain-lain yang berperi kemanusiaan. Yang ni kiranya dia masuk dari awal tu, kita dah cek dah kesihatan dia, kita bagi blok dia, bagi tempat tidur. Tempat tidur sekarang ni pun tak macam dulu lah. Saya ada gambar, saya tunjuk kat tuan-tuan dan puan. Gambar dia. Okey. Melaksanakan program bulan kat atas penghuni melalui pelbagai pendekatan. Okey, yang ni kita kata ni, bila dia masuk dalam penjara ni, kami sebagai pegawai penjara ni ditugaskan macam cikgu lah. Kita kata cikgu. Macam cikgu di sekolah ajak anak murid kan. Okey, belajar ABC apa semua tu. Macam dalam penjara juga. Tapi kami ni lagi tegas lah kata kan. Sebab kami ni ajak orang yang
yang zero knowledge, tak ada pengetahuan langsung. Okey, bila dia masuk dalam penjara, tanya bab agama kosong, tak tahu langsung bab agama, kan? Bab solat pun tak tahu apa semua. So bila dia masuk penjara, kami sebagai penjara ni lah yang akan ajak mereka balik, bentuk disiplin mereka balik, bagi kawat, bagi orang kata tunjuk ajak berkenaan dengan fardu ain apa semua. Okay, next. Okay, ini visi dan visi seksyen pemulihan rawatan melahirkan penghuni yang mampu kembali kepada fitrahnya melalui proses pemulihan yang dinamik, sistematik dan bersama. Macam saya kata tadi lah, visi dia ni nak kembalikan mereka ni. Mereka ni dah tersesat jalan, orang kata. Mereka kita tu dah tersesat lah, kan? Dah melencong ke tempat lain, dah jauh lah. Dia fikir kalau macam mana dadah tu, bila dia keluar je, dia fikir dadah. So kami akan cuba untuk brainwash dia atau mencuci dia. Bila dia keluar tu, dia tak cari dah. Walaupun dia trigger, orang kata bila dia keluar tu, dia teringat. Dekat port ni lah, masuk dulu kat port ni aku kena tangkap semua kan. So kita nak cuba buangkan benda tu dengan kita bagi ajaran-ajaran dia dalam penjara lah. Disiplin dia apa semua, keluar ni apa semua, kena ada adab apa semua. Dalam penjara ni kita ajak apa. Okey, misi dia melengkapkan setiap penghuni dengan disiplin, sasiah, pengetahuan, kemahiran dan nilai kemanusiaan. Dia saya beritahu tadi tu. Okey, terah dia program pembangunan insan dibentuk berteraskan pendekatan akademik, bersistematik, sepadu meningkatkan pengetahuan, sikap dan kemahiran bagi pembentukan sasiah yang mulia. Okey. Yang ni pun sama macam tadi juga. Kita ada program kita untuk bangunkan mereka ni bagi jadi manusia sikit. Bila dia masuk ni, dia tak ada adab apa semua. Dengan orang tua dia kurang ajak, dengan mak pak dia kurang ajak, dengan masyarakat dia kurang ajak. So bila masuk dalam penjara ni, kita ajak dia, bagi dia dapat benda tu. Orang kata bila boleh digunakan untuk bila dia keluar nanti, kan? Okay, next. Okay, ni saya nak cerita sikit lah pasal proses pendaftaran kemasukan bandar ke penjara ni. Okay, dulu sebelum saya ditempatkan di sebagai penganggulian, saya ditempatkan di pejabat pendaftar. Iaitu pejabat pendaftar ni kiranya dari bandar tu masuk sampailah bandar terbebas, kan? Itu yang saya buat dulu lah, urusan saya dulu lah. Okay, bila dia dah masuk dalam penjara, okay, macam ada slide kan, slide di belakang tu, kalau tuan-tuan nampak, okay, penjara Pokok Senor tu, yang ada pintu kecil dan juga pintu besar. Okay, bila yang tu kita pergi pintu luar dah, dia ada satu lagi pintu dalam. Okay, bila dia masuk dalam pintu tu, kan, bila masuk dalam pintu dia masuk pintu luar dan juga masuk pintu dalam. Okay, kita agak proses penerimaan. Proses penerimaan tu polis akan hantar ke kita beserta dengan warren dia. Warren dia kita akan cek lah nama, nombor IC apa semua. Okay, betul apa semua. Okay, lepas tu kita akan terima. Bila kita terima, polis akan buka gari dia. Bila buka gari dia, dia akan terus jadi hak milik penjara. Jadi macam tu lah. Senang dia kita kata tu lah, jadi hak milik penjara terus. Bila jadi hak milik penjara dia, okay, dia akan masuk, kita akan cek dia dari kepala sampai ke kaki. Okay, dalam proses tu dia terpaksa dibogaikan lah. Itu je lah orang kata kan. Sebab nak cek dari satu-satu semua tu, memang kita perlu perhalusi lah. Dekat badan dia ada tatu ke, ada apa-apa benda, ada besi ke apa semua ke, kita akan cek. Lepas tu kita akan bagi dia pakai baju untuk buat pemeriksaan dengan doktor ataupun MA. Sama ada dia ada sakit ke apa ke. Okay. Lepas tu dia akan masuk ke pejabat rekod. Pejabat rekod ni kita akan buat pendaftaran. Pendaftaran macam mana? Pendaftaran dia, nama dia, nombor IC dia, tempat tinggal dia, apa semua. Dari situlah kita akan buat. Di situ dia akan dapat lah. Lepas tu bila dia masuk, dia akan simpan barang dia, property dia, handphone ke, duit ke, apa semua kan, dia akan simpan di pejabat rekod tu. Ataupun pejabat pendaftar. Seterusnya, dia akan pergi ke blok pendapatan mereka ni. Blok pendapatan mereka ni, yang mana orang kata dulu berbanding sekarang lain lah. Dulu tidak atas lantai saja apa semua, kan. Sekarang ni ada katil, ada tilam. So cantik lah tempat ni, memang elok lah orang kata kan. So mungkin sebab tu juga mereka masuk kan. Saya tak tahu nak kata lah tu. Tapi kebanyakan dia masuk, bila tanya soalan sebab apa masuk ni kan, tak ada orang nak terima saya. Family saya tak pernah terima saya. Jadi macam tu. Sebab kadang tu dia keluar je. Dia keluar baru 2-3 bulan masuk balik.
Jadi isu yang tu lah orang kata kan. Sedangkan bila dalam penjara ni bagus, tahu semua ikut dengar cakap orang apa semua. Tapi bila keluar je, dia jumpa kawan-kawan dia ataupun dia jumpa mak ayah dia ke, dia jumpa orang kampung dia kan. Ada setengah orang kampung boleh terima, okey lah. Ada setengah orang kampung masih sisihkan dia orang kata kan. Itulah mentaliti kita lah tu kan. Ada setengah orang biarlah kita faham benda tu. Ada setengah orang dia fikir sebandua ni kan. Awal balik dah. Betul tak kan. Dia tahu dia ni dah masuk rumah aku rompak curi. Tak dah keluar lah. Dah bebas lah orang kata kan. So orang yang jadi masa tu dia akan jadi orang kata buat apa penjara ni bebas tak tahu kan. Biar duduk dalam tu sampai dia mati tak apa. Ada setengah orang dia kata macam tu kan. Tapi pihak penjara ni tak boleh. Dia ada masa dia ataupun ada tarikh dia. Bila dia masuk 7 tahun dah cukup habis dia punya apa hukuman dia tu, kita kena bebaskan dia. Okey ya. Next. Okey, ini blok penempatan apa? Ini yang gambar lama, gambar baru saya tak ada ambil tu. Sebab saya pun sekarang ni saya ditempatkan di pusat Kedatangan Sembilan di Tapah. Okey, ini gambar yang sebelum saya main sini lah. Yang terbaru ni dia dah ada katil pun semua lah. Dia ada katil, dia ada tilam, ada blanket pun semua macam-macam lah. Ya, selepas tu, okey, yang ni blok dia ada 2 tingkat, penempatan apa. Lepas tu tandas dia macam tu. Tandas dia lebih kurang setakat pinggang kan. Ini yang kata bila kita tunjuk dekat orang luar ni, betul ke? Ni memang dalam dia saya tunjuk ni. Ni memang proses. Bila dia dah masuk dalam blok, dia akan kita akan bagilah blanket, towel, bersih gigi, ubat gigi, sabun, semua tu. Lepas tu dengan gayung, dengan kolek. Okey. Lepas tu sekarang ni dia dah ada katil dan juga tilam. Tilam tu 3 inci je tebal dia. Tuan-tuan boleh bayang tengok tilam 3 inci tebal mana kan. Kalau dekat rumah kita tu tilam lebih kurang 8 inci ada, 10 inci ada. Tapi ada daripada NGO masuk dan juga bagi feedback supaya Jabatan Penjara bagi keselesaan kepada bandar ni. Sebab kan ada lah kan atas faktor-faktor yang faktor-faktor kesihatan bandar ni. Okay, next. Okay, ini aktiviti ya. Okay, next. Okay, ini fasa orientasi dibagikan kepada 2 modul iaitu antara memberi penekanan dalam aspek disiplin dan pembentukan diri. Bandar wajib melalui fasa ini selama 2 bulan selepas selesai induksi. Okay. Induksi ni lebih kurang dalam seminggu macam tu lah. Ataupun kita panggil kuarantin macam tu. Lebih kurang seminggu macam tu, dia dah okey semua dalam penjara. Dia dah biasakan, dia dah tahu dah okey. Time master dia pukul berapa, okey. Dalam penjara dia ada time master kan, tuan-tuan dan puan-puan. The time master ni iaitu kiraan kita lah, kita panggil kiraan master. Kiraan master dia bila bangun lepas subuh tu pukul 7 dah ada kiraan master. So dia pun kena batok panjang 10 orang dia ada tu. Kita akan suruh lepas batok. Kita akan buat kiraan master. Okey. Contoh dia, okey saya blok ni ada berapa orang, 600 orang. So kita akan kena kira. Cukup 600 orang. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Kalau lebih kena kira balik. Kurang pun kena kira balik. Untuk pastikan betul-betul sama jumlah dengan kemasukan tu. Okey. Berkenaan dengan fasa orientasi ni, dalam 2 bulan ni kita akan bagi kawat, solat semua. Next. Okey, ni gambar dia. Tu dia. Dalam 2 bulan ni kita akan buat program ni je kat depa. Kita akan bagi kawat, kita akan bagi tunjuk ajar berkenaan Fardhu Ain, kelas-kelas keagamaan, kelas-kelas berkenaan kenegaraan, kan. Ada setengah tu tak tahu langsung nyanyi lagu negaraku, nyanyi lagu negeri Kedah. Kita akan ajak. Tak tahu langsung bab-bab adab, kat sinilah kelas-kelas dia kita ajak. Kita ajak bagi penekanan kat depa tu supaya bila keluar nanti hormat orang, tahu bab-bab agama, tahu bab-bab berkaitan dengan patriotik, kan. Yang tidak depa masuk ni tak tahu langsung, kan. Kosong. Ada setengah tu yang paling sedih lah yang pernah saya jumpa tu
bila tanya pasal berkenaan dengan mucak pun tak tahu. Sampai macam tu sekali lah orang kata kan. Bila tanya sekolah, sekolah dulu, lepas tu sekolah pergi macam mana kan. Bila dia kata sekolah saya pergi tapi lompat pegak lah. Bila kita dengar macam tu memang sedih lah, orang kata sedih kan. Mungkin dari faktor keluarga dia lah kan. Mungkin dari keluarga dia dulu, mak ayah dia mungkin tak ambil tahu bab dia ke, tak beri penekanan kat dia apa semua. Sebab tu lah dia jadi. Lepas tu salah satu dia mungkin dia ikut kawan lah dia macam tu kan. Kalau ada penekanan sikit mungkin dia takkan jadi macam tu lah. Tapi ada setengahnya mak ayah dah bagus tapi dia jadi panggil macam tu juga orang kata. Bila dia panggil macam tu tak boleh kata apa lah, dia ikut kawan lah orang kata kan. Macam zaman ni kita tak boleh nak straight sangat dengan anak kan. Satgi straight sangat tak lagi payah juga. Bila saya pergi ceramah kat sekolah pun macam tu juga feedback daripada cikgu-cikgu ni. Dia kata bila straight sangat pun jadi masalah juga kan. Kalau kita kedok sangat pun jadi masalah juga. Itu yang kita jadi, dia kata jadi macam susah bagi cikgu sekarang ni, sangat susah untuk nak bentukkan murid-murid ni dia kata. So bila susah bentuk, jadi dia akan masuk penjara. Penjara lah pula kena bentuk dia. Kami lah pula kena cikgu-cikgu semua ni kan. Kena jadi orang kata sebagai ibu dan ayah mereka ni nak kena bentuk mereka ni susah sebab mereka ni dah tua kan. Kalau budak-budak tu kita senang lah, kita cakap sekali tu dengar apa semua. Ni sebab kita ni nak bentuk orang tua-tua. Kadang tu yang masuk umur 21 tahun kat atas kan. Yang paling tua pun ada 60 pun ada, 70 pun ada kadang tu masuk kan. Nak ajak mereka ni berkenaan bab-bab keagamaan, bab-bab disiplin ni tak tahu langsung kadang tu. Okay, next. Okay, ini pengukuhan sosial. Okay, salam tuan. Nak tanya bantuan wanita yang mengandung biasanya akan ditempatkan sekali dengan bantuan yang lain ke aksi? Okay, bantuan wanita ni dia akan ditempatkan sekali dengan bantuan biasa. Cuma bila sampai time dia rawatan bulanan ke rawatan mingguan ke, kita akan keluar dia pergi klinik. Lepas tu bila bersalin pun kita akan keluar dia. Dia selesai bersalin semua, kita akan masuk balik dalam penjara lah. Macam biasalah. Lepas tu anak dia pun kita akan bagilah pamper apa semua, kita ada dalam tu. Dalam penjara semua ada benda tu. Cumanya baguslah juga bila ceramah ni ada ataupun live ni, kita buat live ni, okey, orang boleh tanya, okey, penjara ni macam mana, dalam penjara ada apa kan. Kita tak boleh diberikan pendedahan. Saya pun sebelum saya kerja penjara ni saya tak tahu kan. Bila dah kerja penjara ni baru tahu macam ni rupanya penjara kan. Dalam penjara ni ada baby kan, ada baby kecil, ada baby rupanya, boleh ada baby. Kita ingat tak boleh ada baby kan. Tak pun kadang-kadang kita ingat dia dah mengandung ni, bila dia nak salin mesti kena bebas kan. Macam tu. Okey. Maksud apa macam bila dia dah nak bersalin tu, buana wanita tu kita akan keluar pergi hospital. Dia selesai bersalin semua, dia akan masuk dalam penjara. Untuk baby tu kita akan bagi penjagaan lah orang kata. Okey, sekiranya ada cikgu ni, kita akan pergi pula ke klinik. Bawa dia pergi klinik, cek apa semua kan. Cek baby tu okey tak okey semua. Okey, sampai dah habis rawatan dia lah. Okey. Macam okey, saya mesti akan orang tanya kan, macam mana kalau baby duduk dalam tu kan? Nak kena tunggu sampai berapa tahun sampai mak bebas ke macam mana kan? Okey, berkenaan baby ni ikutkan dia akan ikut mak dia. Kalau mak dia duduk dalam tu dalam setahun dua, okey, dia akan bebas lah sekali dengan mak dia. Kalau mak dia tu duduk dalam 10 tahun, okey, dalam sekiranya mak dia tu kena hukuman penjara 10 tahun, dia tengok pula tahun bila yang dia akan dibebaskan tu. Contoh dia dia kena 10 tahun penjara. Okey, anak tu dibenarkan duduk hanya 3 tahun lah dalam penjara. 3 tahun lah. Lepas daripada 3 tahun tu ibu tu kena bagi anak tu sama ada dekat waris dia ataupun dekat Badan Kebajikan, JKM lah, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Dia kena bagi
Itu dia ada surat lah nanti kebajikan penjara nanti tiap-tiap institusi penjara dia ada bahagian kebajikan. Bahagian kebajikan tu memang dari orang dari Jabatan Kebajikan sendiri. Dia akan ni ada ibu mengandung ataupun bandar ni duduk penjara 10 tahun tapi anak dah cukup 3 tahun lah. So dia kena keluarkan anak tu. Dia kena keluarkan anak tu, Jabatan Kebajikan Masyarakat ni akan buat. Dia akan serahkan lah dekat sama ada dekat JKM sekiranya tak ada penjagaan ataupun tak ada waris. Kan? Dia akan bagi dekat Jabatan Kebajikan lah untuk jaga anak tu. Kalau ada waris, so dia akan bagi dekat waris lah. Kakak dia ke adik ke abang ke untuk ambil budak tu dan jaga. Okey, terima kasih ya. Kalau ada apa, tanya je. Okey, fasa pengukuhan sosial ni dibagi kepada 2 kategori iaitu kesalahan jenayah dan juga dadah. Antaranya memberi makanan dalam aspek pemilihan kendiri, dadah dan menguasai ilmu agama halakah, moral. Bandar wajib melalui fasa ini selama 6 atau 9 bulan setelah selesai fasa induksi. Okey. Dah habis dah kawat apa semua tuan-tuan. Kan? Dah belajar keagamaan bab fardhu ain apa semua dah selesai dah. Kita akan grading dia ataupun kita akan buat ujian kat dia. Untuk dia nak naik ke fasa pengukuhan ni. Kita grading dia. Bila dia tak lepas grading ni dia tak boleh naik ke sini lagi. Kita akan grading lagi. Sampailah dia dapat. Contoh dia bab fardhu ain kita akan tanya, okey rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Kalau tak betul, okey dia kena belajar lagi sampai dapat menurut. Okey, bila dah dapat, okey baru dia akan pergi ke fasa 6 bulan ni. Fasa 6 bulan ni kita akan belajar lagi mendalam lah bab tu. Kan pemulihan ni berkenaan dengan halakah apa semua. Halakah ni kita akan bagi bab mengaji. Bab mengaji contoh dia tak hati mengaji langsung. Dia tak hati mengaji langsung buat Iqra' ke Al-Quran apa semua, kita akan adalah guru kita ni dari JAKIM. Okey. JAKIM ada kaedah JAKIM di tiap-tiap institusi penjara akan ada kaedah JAKIM. So tugas kaedah JAKIM ni lah sebagai orang kata nak ajak berkenaan dengan halakah, keagamaan apa semua ni. Dan juga kita sekarang ni kita ada orang kata jemputan luar. Dia tu dari ustaz-ustaz luar, okey masuk dalam penjara. Ajak mereka ni berkenaan ini. Sama juga dengan lain-lain agama. Lain-lain agama pun adalah Cina, Buddha, Batu Hindu, agama Hindu. Ada daripada luar masuk ke dalam untuk ajak bandar ke Islam di dalam tu. So kita tak ada orang kata apa? Tak ada lah untuk satu-satu agama ya, tak ada. Kita semua agama bila masuk dalam penjara semua ada. Sampai macam itulah kita punya nak bagi pengajaran dekat depa ni untuk teruskan pembelajaran supaya bila di luar tu boleh diguna pakai lah orang kata. Kan? Supaya jadi masyarakat yang berguna. Sebelum ni masuk tak ada apa, so bila dah keluar dia ada ilmu pengetahuan. Okey, okey, saja ni kata macam ni. Tuan ni kata bila keluar boleh buat sini apa semua. So depa ni dapatlah ilmu tu. Tapi sekiranya dia masuk balik tu adalah something wrong, tak ada. Okay. Kita dah bagi penekanan lah sebelum nak bebas tu kadang kita dah cakap dengan mereka lah. Kan? Kira dah ngarah kita dah buat bebas apa semua. Okey, lepas dah settle apa semua tu kita jumpa mereka ni. Kan? Dah cakap jangan masuk lah apa semua. Ingatlah apa semua keluarga apa semua tu kan. Supaya tak masuk lagi. Okey, next. Okey, ini salah satu modul dalam penjara terapeutik community dadah punya. Yang ni kita panggil macam ahli keluarga lah. Dia penjara ni ada satu blok tu kita panggil untuk TC nya. Terapeutik community. Terapeutik community ni dia panggil ahli keluarga. Dalam kalangan tu kalau tuan-tuan tengok tu macam depa tengah berhimpun kan. Sambil pegang apa semua tu. Dia mewujudkan satu keluarga dalam penjara. Bila dia keluar nanti orang kata bila dia keluar nanti dia hargailah keluarga dia tu sementara masih ada apa semua. So kita kat sini kita beri penekanan kat bandar yang dadah lah untuk mereka dapatkan ilmu sebaik yang mungkin lah orang kata. Dalam TC ni dia banyak lah orang kata, banyak penekanan tu. Okey tuan, saya tertarik dengan adanya mereka yang keluar sebagai seorang hafiz. Apakah bentuk sekarang yang pihak tuan untuk mengajar menggalakkan mereka untuk belajar? Okey, yang ni belum
blok tahfiz. Tak silap saya. Blok tahfiz ni pun kita ada sekarang ni. Di Penjara Pokok Senang baru wujud blok tahfiz. Di Kajang ada dah. Di Keluang pun ada dah yang ni. Yang ni akan ada seorang guru agama lah, iaitu daripada JAKIM lah yang saya kata tadi tu. Daripada JAKIM, mereka ni akan pantau. Mereka ni akan pantau berkenaan dengan, dan juga ajak mereka berkenaan baca surah-surah lah, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi apa semua. Okey, contoh dia, okey, yang ni pun dia akan ada grading tak? Untuk nak masuk ke blok tahfiz ni, dia akan ada grading dia. Macam dia dari blok halakah, kita akan grading dia blok halakah tu. Blok halakah ni untuk dia belajar, baru dia belajar. Ada yang tak aktif belajar, dia baru belajar mukadam, baru yang dah selesai mukadam, baru ataupun iqra', dia akan terusnya pergi ke Al-Quran. So dia akan ada grading situ. Sekiranya banduan ni dah pandai baca Al-Quran dah lancar semua, dia akan pergi ke blok tahfiz ni. Di Penjara Pokok Senang lebih kurang dalam 20 orang kot saya, tak silap saya, ada blok tahfiz tu. So mereka ni hari-hari kira baca Al-Quran lah, orang kata baca Al-Quran, belajar bab berkenaan dengan agama semua. Itu. Okey, masih. Okey, next. Okey, pasal kemahiran. Okey, pasal kemahiran ni tuan-tuan, pasal kemahiran. Okey, tuan, macam mana dengan penjagaan aurat bagi penghuni penjara? Adakah sudah lengkap pakaian atau masih seluar pendek seperti dahulu? Okey, yang ni. Alhamdulillah, dalam sekiranya mereka nak keluar ke mana-mana, mereka akan pakai baju mereka tu. Baju master, kita panggil baju master. Ada warna merah, warna hijau, warna biru tu kan. Mereka akan pakai full lah yang tu. Untuk penjagaan semayang pun mereka dah ada seluar warna putih mereka. Seluar panjang warna putih tu. Cuma seluar pendek tu kita masih ada lagi untuk mereka nak main ke apa ke, ataupun untuk mereka nak duduk di dalam bilik ke apa ke, masih ada lagi benda tu. Kita masih sediakan benda tu. So bagi untuk solat ni semua tak ada masalah lah orang kata. Dah ada lah baju putih apa semua kan. Kalau apa orang kata, kalau yang pembantu jurulatih tu dia akan pakai baju warna oranye yang PPM nya tu. Kalau tak ni pun dia akan pakai baju master tu lah, untuk dia tak pakai seluar pendek tu lah. Sebab kita memang bila setiap kali waktu solat kita akan bagi mereka solat berjemaah. Yang ni yang unik dia ni, kita nak ajak kat situ. Salah satu dia tu lah kan. Banduan ni tiap-tiap kali solat ya, waktu solat bila azan bunyi, dah masuk waktu, kita akan bagi mereka solat berjemaah. So macam kami akan kena pastikan lah, kena pergi jalan dekat bilik-bilik mereka tu supaya tak ada orang yang kata tak solat. Actually lele agama lah, lele agama tu tak apalah kan. Macam yang Islam ni dia akan solat berjemaah di tiap-tiap depan punya sayap tu. Okey. Baik, terima kasih. Kalau wanita, okey, untuk wanita pula dia ada baju lengan panjang lah. Dia ada baju lengan panjang lah. Dia tak macam dulu lah. Sekarang ni dah kita pun hari tu ada bahagian agama dan konseling, dia masuk, dia bagi feedback berkenaan dengan tu. So kita sekarang ni kita dah buat penambahbaikan lah berkenaan dengan perkara tu. Okey. Okey, maknanya semasa berada dalam sel dah boleh pakai seluar panjang dan baju ketan. Ya, boleh. Tak ada masalah. Kiranya kalau yang mana yang ada untuk keselesaan tu, kalau dia ada seluar pendek, nak tidur seluar pendek pun tak ada masalah. Kalau dia nak pakai baju pun tak ada masalah. Tak nak pakai baju pun tak ada masalah. Untuk lelaki lah. Kalau wanita ni saya tak tahulah kan macam mana dia punya ni tu. Sebab lelaki kami boleh masuk bangunan lelaki saja. Kalau macam wanita ni kami tak boleh masuk. Saya macam kalau saya masuk pun saya boleh masuk dia kawasan bengkel saja untuk nak tengok apa semua tu. Okey. Terima kasih. Okey, pasal kemahiran, agenda utama adalah pasal ini untuk memastikan banduan tahanan diberi peluang untuk mengubah jati diri dan menjadi warga negara yang produktif pada negara apabila bebas laut. Okey. Pasal kemahiran ni, okey. Next. Tengok gambar sikit. Next slide. Okey, ni pasal kemahiran dia. Okey, pasal kemahiran ni kalau tengok tu ada bengkel jahit, bengkel dobi, bengkel besi, aircon, bengkel jahit wanita dan juga pastry ataupun orang kata bengkel masak. Okey, yang ni dah masuk ke fasa 3 lah. Fasa 3 ni, fasa kemahiran ni kita akan
melatih mereka lah. Melatih mereka ni supaya dalam penjara ni mereka boleh buat kerja dan boleh diguna pakai sampai keluar nanti. Keluar nanti maksud dia ada setengah tu kita ambil nama tu, kita akan suruh dia ikuti program. Contoh dia program macam bengkel jahit baju atau bengkel pastry, kita kata. Okay, pastry lah kan, sebab tahun ni Pilihan Raya di penjara sangat menakjubkan lah kan. Dan diberitakan sampai tak cukup stok tahun ni. Okay. Sebab tahun-tahun sudah ada lagi yang kata apa, ada baki-baki lagi. Tapi tahun ni siapa yang pi memang habis. Tak ada stok untuk Pilihan Raya. So tahun-tahun depan kalau tuan-tuan nak ni, tuan-tuan kena telefon lah dekat penjara berdekatan untuk dapatkan produk tersebut. Okey. Okey, saya lari sikit lah. Okey. Untuk fasa kemahiran ni ada program yang kita bagi untuk orang kata bila dia keluar nanti dia ada duit. Dia ada ekor amanah dia. Bila contoh dia macam pastry. Okey. Pastry ni okey, contoh dia akan bagi nama 10 orang kan. Bagi kemahiran kami minta okey, tuan bagi nama 10 orang untuk kita nak buat jadi ni. Okey. Bila dia dah api dah, dari CJ khusus tersebut, dia akan jadi orang kata bantuan kemahiran mahir. Bila dia ada kemahiran mahir ni, dia akan dapat sijil daripada SADN. Dan juga bila SADN dah sahkan perkara tersebut, dia akan dapat iaitu dalam akaun amanah dia lebih kurang dalam sebulan 200 kot gaji dia. Dia akan dapat benda tu lah. Yang tu dari akaun amanah. Yang dari penjara dia tak kira lagi. Dalam penjara ni kita akan ikut kola dia lah kan. Bermula lebih 6 kupang, 8 kupang sampai RM1 apa semua tu dia dah lah. 4 kupang, 6 kupang apa semua tu dia akan ikut kola dia lah. So bila banduan ni bekerja, kita akan bayar duit kat dia. So salah satu inisiatif dia tu supaya ni bila mereka keluar ni, tak ada lah mereka keluar tu orang kata tak ada duit langsung kan. Kalau dia keluar tu ada lah RM10, RM20 beda untuk dia nak balik rumah ke apa ke, macam tu. Okey, untuk banduan-banduan bengkel ni, bila dia dah lepas dah fasa kedua tu apa semua, dia dah ikut program untuk fasa kedua kan, apa program apa moral dan juga halakah tu, dia dah lepas apa semua, dah grading apa semua, baru kita akan pergi ke fasa kemahiran ni. Fasa kemahiran ni kita akan tengoklah dia pada berdasarkan kepada background dia apa semua. Kita akan tapih balik apa semua untuk pastikan dia ni betul-betul boleh bekerja di bengkel. Tak maulah lagi ada masalah lain apa semua kan. Lepas tu untuk bertugas di bengkel ni, dia akan bertugas sehingga dia bebas. Contoh dia macam pernah yang saya buat dulu, iaitu banduan Ahmad Unah lebih kurang 3 orang lah di penjara Pokok Senar dulu. Ada mereka ni duduk di bengkel jahit. 3 orang duduk di bengkel jahit. Alhamdulillah lah setakat jaga mereka lebih kurang saya bagi mak situ 8 tahun. Mereka duduk di situ lebih kurang hampir 20 tahun lah. Hampir 20 tahun di situ. Pembebasan saya yang buat pembebasan mereka. Saya yang atok kan pembebasan mereka tu dengan waris mereka apa semua. Lepas tu dengan pengarah apa semua saya atokkan benda tu. Jadi untuk penjagaan mereka ni, alamat Unah ni sangat baik mereka ni. Sangat bagus lah kata. Mereka ni tak pernah buat perangai. Walaupun mereka duduk 20 tahun dalam penjara tu, mereka ni langsung tak pernah buat perangai. Tak pernah kena tindakan tertentu, tak pernah buat orang kata tak pernah nak lawan dengan staf ataupun anggota, mereka tak pernah. Mereka bila mereka buat kerja, pergi buat kerja, balik buat kerja, okey mereka duduk dalam bilik mereka. Cuma mereka ni yang mereka punya special ni, mereka bilik mereka seorang satu mereka. Dalam bilik tu mereka seorang lah dalam bilik mereka tu. Dia punya special mereka tu. Sebabnya mereka ni kategori dia hayat, banduan hayat maksud tu. Banduan hayat ni ceritanya selagi tak dapat pengampunan yang di-Pertuan Agong, mereka tak boleh bebas. Itu. Yang tu lah cerita dia. Mereka ni orang kata Section 121. Iaitu kalau Section 121 ni melawan yang di-Pertuan Agong. So selagi tak dapat pengampunan yang daripada yang di-Pertuan Agong, selagi itulah mereka duduk dalam penjara. Dan sampai seorang tu saya tak ingat nama, lupa lah saya nama dia. Okey, dia sakit lah orang kata, dia sakit. Dia masa pembebasan tu dia stroke lah. Dia nak keluar tu pun dia dah stroke lah.
Itulah bila tanya bab-bab depa ni macam alat pada Allah kata kan. Bila nak cerita bab-bab depa ni, depa bila kita duduk depa kat blok kan. Saya suka pergi kat depa, tanya macam mana boleh masuk penjara kan. Depa kan cerita. Ada setengah tu cerita, ada setengah tak cerita. Kan macam depa ni depa suka cerita sebab yalah depa duduk 20 tahun dalam penjara yang kata kan. Tak macam orang lain tu kadang 5-6 bulan dah keluar dah. Ni depa ni duduk 20 tahun dalam penjara. Jadi satu penyesalan lah untuk depa ni. Depa kata satu penyesalan macam mana? Satu penyesalan dia kata kami ikut benda yang tak betul. Kan? Benda yang tak betul macam terkenal lah. Depa kata macam kami ni teraniaya. Tapi tak tahu lah betul tak kan. Dia kata macam kami ni teraniaya, kami ikut orang. Tok kena penjara lebih kurang 20 tahun. Kan? Itu 20 tahun sebab bebas dia kata. Kalau sultan kalau Yang Pertua Agong tak ampunkan, memang kami duduk lah ni sampai ni lah dia kata, sampai mati lah. Itu je lah. Kan? Itu yang agak sedih lah bila di macam tu dia kata itulah tu kan kami ni duduk dalam ni lah kan. Tapi bila dia bebas tu 3 orang mereka tu bila dah bebas duit mereka lebih kurang 20,000 3 orang mereka tu. Lebih kurang 20,000 lah sebab mereka ni bengkel, mereka ni Banu Air Mahir. Banu Air Mahir ni tiap-tiap bulan mereka akan dapat 200. Lepas tu dengan duit kata apa, duit daripada penjara lagi yang banyak untuk mereka tu, elang kola tu. Duit daripada situ mereka dapat bila mereka keluar. Tapi bila mereka keluar tu mereka jadi orang kata jadi blur kan, dengan lesen mati, dengan IC pun IC lama, gambar lama tu kan. Contoh dah gambar masa umur 30 dah keluar umur 50 kan. Gambar IC pun IC lama lah, gambar lama kata orang. Lesen pun dah mati setengah tu. Kan, tengok dunia luar ni bila 20 tahun perubahan kan. Dia pun masuk tahun berapa? Tahun 2000 ke tak dia? Tahun 2000. Lebih kurang tahun 2000. Dia bebas itu 2019 lebih kurang tu. Tahun 2099 tahun 2000 tu lepas masuk. Dan tu saya pun kecil je kata orang masa kecil je masa tu. Depa dah masuk penjara dah. Lepas tu bila saya bagi imat di penjara Port Senau, jumpa orang depa semua bebas. Bila buat pembebasan depa tu depa jadi macam terkejut lah. Kata kan. Saya cerita sikit lah berkenaan depa ni. Saya dapat bila saya dapat daripada pengarah saya Faizal, okey, hang cari nama sekian-sekian ni semua. Okey. Dia pengarah ni dia tak beritahu lagi, dia cuma bagi hint dekat kita aja. Cari depa ni dulu. Kan? Lepas tu kita kena maklum balik lah dekat dia. Okey, depa ni ada kat sini apa semua. Bila ni apa semua, okey. Pergi tengok sat baju depa ni okey tak okey ke apa ke. Itu hint daripada pengarah saya lah masa tu. Dia kata okey, faham. Bila jadi macam tu, depa ni pun jadi macam orang kata blur kan. Jadi depa tuan ni memang tanya pasal baju lah, seluar lah apa kan. Padahal depa tak tahu lagi benda tu, kata depa nak bebas dah. Depa cari-cari baju kami tak ada tu, baju kami semua reput, seluar semua reput lah, dah 20 tahun dalam penjara. Tak apalah. Apa try lah cari kan dekat mana-mana yang ada ni apa semua. Cari tengok apa semua. Lepas tu seminggu sebelum bebas tu saya kena telefon dia punya family. Kena atok kan perjumpaan depa dengan family depa. Bila dah jumpa tu orang kata sedih lah, orang kata kan. Dah 20 tahun tak jumpa. Boleh peluk apa semua. Sebelum tu jumpa pun di sebalik cermin je lah. Itu je lah. Kan. Sebenarnya ceramah ni bukannya saya nak pergi ceramah sangat pun, ikutkan orang kata nak bagi orang kata penekanan lah kepada dekat budak-budak luar tu. Kita sebagai mak ayah ni kena pantau lah anak kita kan, supaya tak buat benda-benda yang tak elok ni kata. Okey, tuan, bagaimana pengasingan mereka yang lelaki, perempuan atas suratan yang serata zina? Okey, baik. Yang ni pernah dapat dulu sekali, kita akan asingkan terus. Kita akan letakkan dia di bilik asingan. Yang ni. Kita di penjara ni kita akan ada bilik asingan. Blok biasa semua kita ada. Bila kita tahu kecenderungan jantina ni, automatik kita akan asingkan terus. Walaupun dalam IC dia lelaki, dia kena pergi duduk kat blok lelaki. Tetapi dia diasingkan daripada orang lain. Dia akan duduk dalam bilik tu seorang-seorang dia. Kita takkan bagi dia keluar.
Jika tidak, memang jadi masalah lain lah. Itu je. Okey, terima kasih. Okey, berkenaan tadi saya temu sikit ya. Berkenaan tadi tu, seminggu sebelum dibebaskan tu, saya aturkan dengan family depa tu. Saya telefon tiap-tiap family tu, tiga orang tu. Saya telefon tiga family tu, saya kata, Assalamualaikum tuan, Assalamualaikum puan. Saya Dr. Faizal daripada Pokok Senar. Nak maklumkan ada penjumpaan bersemuka puan dan juga bantuan tersebut. Okey. So depa pun mai lah, tiga family tu mai. Masa hari bebas tu tiga family mai. Tiga family terkejut. Sebab dikatakan perjumpaan biasa saja, perjumpaan bersemuka. Rupa-rupanya keluar tu depa bawa beg depa semua cukup. Bawa beg, lepas tu pakai baju depa semua. Agak sedih lah kat situ kan. Lebih kurang 20 tahun tak jumpa, tak berpeluk. Okey. Sedih lah kan. Sebab saya masa tu saya dekat situ. Cuma ayam mata tak turun lah kata kan. Sebab 20 tahun tak jumpa. Anak yang kecil pun dah besar lah. Lepas tu tanya waris depa tu, masa tu anak tu kecil lagi. Kan. Ayah dia masuk dalam penjara. Kecil lagi. Anak dah besar dah baru boleh jumpa, dia peluk. Cuma depa jumpa pun, anak tu jumpa pun di sebalik cermin je lah. Jumpa biasa, jumpa mingguan ke, jumpa bulanan ke, macam tu je. Tapi untuk peluk ni memang tak ada lah. Okey tuan, kalau PBSL ni semua akan dapat ke atau ikut kelakuan atau ikut hukuman? Okey, untuk PBSL ni dia ada, orang kata dia ada satu garis panduan. Garis panduan ni dia akan ikut pada kes dia tu. Dia ada kes tu, contoh dia macam kebanyakan sekarang ni kes bandar dadah lah yang kita tahu tu kan. Bandar dadah 12-2 ke 15-1 ke kan. Dia 39C ke. Okey, yang untuk 39C ni sekarang ni di tempat saya berada ni, iaitu di Pusat Korreksi Cenderam. Saya nak cerita lagi panjang sikit. Tak apa, saya cerita BSN ni dulu. Untuk okey, kelakuan ikut hukuman. Okey, dia akan ikut hukuman lah. Dia kelakuan ni selalunya tak ada masalah. Selalunya depa ni jarang lah orang kata, jarang bermasalah lah bandar-bandar ni. Kebanyakan depa ni ikut dengan cakap lah. Kan? Yang bermasalah ni semua seorang dua ya, kalau ada masalah pun. Itu pun selalunya bandar-bandar yang lama lah, bandar-bandar hardcore. Bandar-bandar yang dah masuk banyak kali dah selalunya. Kalau bandar yang 4-5 kali depa boleh dengan cakap lagi orang kata. Okey. Ikut hukuman dia, contoh dia ada sebulan, ada setahun ke bawah ke 3 tahun ke bawah ke, kita akan buat proses dia. Proses dia dua, sama ada parole ataupun PBSL. Sekarang ni. Macam ni kita ada PBSL dan juga parole. Dia ikutlah. Sekarang ni parole ni 5 tahun ke bawah. Hukuman 5 tahun ke bawah baru dia buat parole. Kalau 3 tahun ke bawah dia akan buat PBSL macam tu. PBSL ni dia akan ikutlah dia punya proses apa semua tu. Cuma ni kita PBSL ni mempercepatkan dia punya keluar tu. Kan? Dengan visi Jabatan Penjara Malaysia sekarang ni 2/3 bantuan di luar. Yang tu visi pada 2030 lah. 2/3 bantuan daripada luar. Contoh dia kalau ada bantuan lebih kurang dalam penjara ni, lebih kurang ada dalam 70,000, 2/3 tu akan duduk di luar. Dia akan mengikuti program PSL dan juga parole. Yang tu yang kadang masyarakat jadi macam takut sikit lah orang kata kan. Sebab dia duduk dalam penjara, dia duduk dah. Siapa nak keluar pula kan? Habis lah masyarakat dia takut orang kata kan. Tapi sebelum dia nak keluar tu pun kita dah check dia. Sebab kebanyakan banduan ni, hampir 90% banduan yang duduk dalam penjara, tuan-tuan dan puan, semuanya banduan dadah. Bila tanya masuk kes apa? Kes dadah. Walaupun kes curi sekalipun, dia berkait dengan dadah. Itu je. Okey, untuk VSN tak semua akan dapat tahu dia kan. Dia ada punya kes dia juga hukuman dia. Dia akan ikut dia punya tu lah. Dia ada prosedur dah. Tak semua banduan lah. Okey, terima kasih. Okey, next slide. Okey, yang ni pasal integrasi. Okey, ataupun modul probebas. Okey, kalau tuan-tuan esok pergi penjara kan. Next slide. Saya ada gambar. Next slide. Okey, ni. Depa ni akan pakai baju macam ni. Depa ni
orang kata mereka ni dah lebih kurang lagi 3-4 bulan nak bebas lah. Dan tunggu untuk parole ataupun BSL. Mereka ni akan bekerja di luar penjara. Bukan di luar, di dalam penjara juga, tapi di luar daripada tembok tu. Tembok yang setinggi 57 meter tu, mereka boleh kerja di luar tu. Di luar daripada kawasan tu. Tapi masih di dalam penjara lagi. Mereka boleh lah misi rumput ke, kan, pasang kemah, lepas tu buat kerja-kerja di luar lah. Di dalam kawasan penjara tu. Buat wiring ke, pipe ke apa semua, adalah anggota-anggota yang akan bawa mereka tu untuk mereka buat mereka punya kerja-kerja ni. Ini pun dia punya ada alarm collar dia apa semua. Okey, seterusnya. Ni contoh dia. Ni projek pertanian. Kita cuba terapkan mereka ni macam ni. So contoh dia, bila mereka balik nanti mereka ada lah pekerjaan mereka buat tu. Kan, pertanian ke, bela ayam ke, bela lembu. Contoh sekarang ni macam di Bekok Sena, kita ada buat projek penanaman pisang. So kita projek penanaman pisang ni kita ada kerjasama dengan Jabatan Pertanian, tuan-tuan. Kita ada kerjasama dengan Jabatan Pertanian ni. Jabatan Pertanian masuk dalam penjara Bekok Sena tu lebih kurang seminggu. Dia bagi khusus dekat bandar ni. Bagi khusus kat bandar ni. Okey, macam mana nak jaga pisang ni? Pisang ni bila pisang ni dah keluar punya apa kata? Dia keluar anak dia ke, dia keluar putik dia ke. Okey, macam mana nak kena buat apa semua. Okey, Jabatan Pertanian masuk. Lepas tu dah bagi khusus dekat depa ni. So bila dah ada khusus tu, bila nanti depa dah ada kat luar, dah bebas apa semua. Salah satu orang kata, salah satu dia punya orang kata apa? Jalan dia untuk dia nak teruskan kehidupan dia. Okey. Kehidupan dia di luar tu, kan. Dia macam depa ni, okey, boleh pergi dekat Jabatan Pertanian kau minta dana untuk buat projek tanaman pisang ke apa ke yang tu, dia akan ajak lah. Jabatan Pertanian akan bagi tahu masa tu. Okey, tuan, biasa 319C jatuh hukuman berat perlu diberi berdasarkan apa? Okey. Terus sekarang ni dia tengok pada hukuman dia 5 tahun ke bawah. 5 tahun ke bawah. Kalau 319C kalau layak dia punya parole tu, boleh dah kita proses. Kita akan proses benda tu. Okey, saya cerita sikit lah dekat Pusat Korreksional Cenderam ni, PKC ni. Saya bagi PKC lah senang. Nak sebut susah sikit. Pusat Korreksional Cenderam di Tapah. Okey. Di Tapah ni, okey, terima kasih soalan tu. 319C. Dengan soalan tu, 319C jatuh hukuman berat. Dia tak berat ikutkan dia ada 319C kurungan 1, 319C. Dia ada maksimum 7 tahun hukuman, 3 sebab otan. Selalunya bila pergi ke mahkamah ni, hakim akan bagi 5 tahun lah. 5 tahun 1 sebab otan. Okey. Kalau parole, dia berdasarkan dia tengok kepada kelayakan dia tu. Kita akan kira lah dia punya hukuman berapa semua tu. Okey, saya cerita sikit dekat PKC ni. PKC ni tempat yang baru, salah satu tempat yang baru iaitu kluster dadah. Yang mana kluster dadah ni ditempatkan banduan 319C. Kebetulan tadi saudara kita tulis 319C, saya pun teringat kat sini. Okey, kat sini memang kita tempatkan banduan untuk kes 319C iaitu hukuman 7 tahun ke bawah. Kita di Pusat Korreksional Cenderam PKC ni dia lain sikit pada penjara. Lain macam mana? Dia penjara terbuka. Lepas tu orang kata apa? Penjara terbuka. Lepas tu dari segi aspek-aspek itu banyaklah. Kita buat kat sini konsep macam universiti, konsep dah. Kita tak panggil banduan, kita panggil resident kat sini. Lepas tu dia ada fakulti apa semua. Kita buat mengikut macam universiti betul. Dia punya blok pun dah lain tuan. Dia blok dia pun masing-masing blok tu pun kira kalau kita tengok tu memang selesa lah. Memang selesa, sangat selesa. Bukan selesa, sangat selesa. Bagi saya duduk di sini lebih kurang hampir 2 minggu lah. Sangat selesa. Sebabnya TV pun dekat dalam tu. Okay, makanan ni
kalau dekat dalam penjara ni depa kata tak ada rasa tuan. Tapi main kat sini ada rasa. So depa bersyukurlah, patutnya bersyukurlah kan. Kita ambil depa main sini dengan harapan supaya depa berubah lah, tak masuk balik. Kan. Ada setengah tu tak tahu semalam saya jumpa depa tu pun apa kena fikir lah, saya kata kan, kena fikir. Sejarah buat sini sebab apa, buat sini apa semua. Kena fikir tu kata. Jangan sampai orang kata ada salah satu ahli keluarga yang tak ada, baru kita nak sedar diri. Itu je. Macam kami akan tekankan aspek tu lah kata kan. Kita akan tanya balik macam mana hubungan kamu dengan mak ayah kamu apa semua, kita akan tanya berkenaan bab-bab tu. Bila kita saya dulu dengan mak ayah saya ni aku ajak apa semua ni kan. Maki-maki mak ayah saya macam tu lah kata. Kan? Lepas tu kita akan tanya balik lah sebab apa dia macam tu kan. Sebab dia kata pengaruh dadah apa semua. So bila depa dekat sini, depa dah otak depa dah okey dah. Kan? Kita bagi berfikir dengan orang benda tu. Kan? Kat sini boleh fikir boleh tuan. Okey. Bila fikir tu, kalau terjadi apa-apa dekat mak ayah tu, apa hang rasa? Kan? Dia kata rasa sedih lah. Rasa sedih. Macam hari tu saya pernah jumpa seorang bandar ni. Saya buat kelas tu, saya bagi seorang satu kertas. Depa okey. Cuba tulis ataupun lukiskan kalau apa yang kamu nak buat sekiranya kamu keluar penjara sekarang ni. Kan? Depa tulis lah. Nak pergi jumpa family ke apa semua ke. Yang menyentuh hati tu, ada seorang bandar tu, dia lukis katil. Dia lukis gambar mak dia kat atas katil tu. Lepas tu tanya apa siapa lukis gambar ni kata kan. Lepas tu dia kata, tuan mak saya sakit. Dia kata, mak saya sakit, kalau boleh saya nak keluar nak jumpa mak saya. Saya nak minta maaf banyak-banyak. Tu yang tersentuh sikit lah kan. Lepas tu kelas lain, bandar-bandar lain pun bila saya suruh dia bentang tu, bandar-bandar lain tu jadi macam masing-masing tersentuh lah orang kata kan. Ada yang galai-gayak mata, ada yang marau kan. Marau sebab tak boleh jumpa. Ada yang dah tak ada mak ayah dah. Tentu depa mula fikir lah kita masa tu. Sampai tu bila kita dalam jawab ni kita kena bagi pesanan depa banyak lah. Pesan kan. Dia macam budak. Walaupun depa ni orang tua tapi dia macam budak. Kita kena selalu pesan. Sampai hari nak keluar pun pesan lagi. Sebab depa ni ngaruh dadah ni banyaknya kena pesan lah tu. Kita tak boleh nak buat apa ke dengan depa ni. Okay, next slide. Okay, dadah jenayah. Sorry tuan-tuan, kadang-kadang lari sikit daripada tajuk tu. Kan? Okay, dadah jenayah. Dadah ni dan jenayah berkait rapat lah orang kata. Kan? Macam sekarang ni, walaupun 10% lah. Kalau jenayah ni, mana tu 10% lah. Yang betul-betul masuk kes jenayah. Kan? Dia tak banyak lah sebab kebanyakan masuk, walaupun dia buat jenayah, dia mesti dia isap dadah. Bila kita tanya buat kes apa? Curi motor, curi macam-macam lah, curi duit ke, pecah rumah ke apa ke. Tanya sebab apa? Jadi macam tu. Sebab nak beli dadah. Itu. Nak beli dadah dia kata. Itu pun jadi memang tak boleh nak apa lah kan. Nak bendung dadah ni susah sikit lah. Macam di sini, di PKC ni, kami 30 orang ni antara pelopor lah di Jabatan Penjara Malaysia ni untuk memulakan operasi di sini, iaitu untuk nak buatkan residen kat sini ni jadi betul-betul macam dekat universiti. Depa dapat benda tu kita, sebab di sini kita akan mulakan program kita bermula jam 5 pagi. Bermula jam 5 pagi tu maksud dia kita akan suruh depa bangun pukul 5 pagi apa semua kan. Kita akan suruh semayang apa, kita akan buat mulai, kita akan teruskan program sampailah tengah hari pukul 12 baru makan, pukul tidur sat. Lepas tu petang mereka akan start program balik. Start program kelas lah apa semua. Sampai malam pun dekat sini kita ada surau. Kita akan
tiap-tiap kali semayang kita akan suruh pergi surau. Kat sini dia nak buat macam tu. Tiap-tiap dia akan bagi orang kata penjara tu buka. Dan juga tempat jumpa dia kat sini sangat-sangatlah orang kata lain daripada tempat lain lah. Sebab dia jumpa kat sini pun kawasan terbuka. Bukan kawasan terbuka je lah. Contoh dia kita macam ada sediakan satu pangkin lah orang kata kan. Pangkin, ada kursi batu, meja batu semua. Family dan juga bandar tu boleh jumpa semuka. Kalau di penjara biasa di sebelah cermin lah kita boleh jumpa kan. Tapi di sini lain, konsep dia lain terus. Okay, next slide. Okay, Tuan Dadah ni memang mendarat kepimpinan generasi muda terutama. Apa langkah-langkah pencegahan awal yang dilaksanakan? Okay, langkah-langkah pencegahan awal lah. Langkah pencegahan awal ni itulah macam jabatan kerajaan sekarang ni banyaklah. Termasuk kami sendiri, bila ada program-program tu kita akan pi kan. Contoh dia program-program macam ni, program madani lah kan. Kita akan pi buka booth kita di situ kan. AEDK akan buka booth di situ, penjara akan buka booth di situ, dan pelbagai agensi kerajaan lain lah. Kita akan buka booth di situ. Kita akan bagi pendedahan awal kat situ. Sama ada macam ni di situ program macam tu, ataupun sekolah-sekolah yang akan panggil ceramah ataupun bagi ceramah lah kata kan. Sama ada jabatan negara ataupun jabatan lain jabatan. Tu berkaitan dadah ni susah sebenarnya. Sangat susah. Sebab saya nak kata macam mana, nak kata dia pencegahan awal ni memang kena dari kecil lagi, itu je lah kan, dari rumah lagi. Dia bermula daripada rumah, itu lah saya boleh kata macam tu lah. Kita kena bermula daripada rumah kan, kena tengok lah anak tu ambil barang apa semua kan, makanan dia apa semua. Itulah pencegahan awal dia. Kalau nak harapkan cikgu kat sekolah pun jenuh jugalah cikgu nak tengok benda tu kan. Kalau di rumah ni ibu bapa lah, parent lah kena main peranan sikit tu kan. Kena take care, kena tengok betul-betul lah apa yang anak makan tu semua, kadang benda tu bagus ke ataupun mudaratkan ke. Kita kena tengok balik benda tu. Okey ya. Okey, senario semasa kenapa meditatif negara ada orang semasa yang kita sedia tak tengok. Hampir 90% lah. Ni saya nak kata hampir 90% Melayu. Kalau dalam penjara ni lebih kurang 80,000 orang. Lebih kurang dalam 75,000 macam tu lah. Kata 76,000 itu semua Melayu. Melayu Islam. Faktor dia saya tak tahu nak kata faktor sebab apa yang bermasuk ni kan. Sebab apa daripada penagih ni mungkin dari kecil lah kot kan, ataupun rakan-rakan sebaya, itu je lah. Okay, senario terima kasih Tuan Zukri, terima kasih. Okay, senario semasa para pesalah Dewa Selek Amsyara. Okay, senario semasa ni sedih lah berkenaan senario semasa ni. Saya pernah jaga blok. Ketika saya jaga blok tu terjadi pergaduhan macam mana? Pergaduhan dia disebabkan kawan ni curi makanan kawan dia tu. So dia bergaduh kan. Jadi pergaduhan kat situ lah, orang kata kan sedih lah bila jadi isu makanan tak cukup ni. Sedangkan bila kita pergi kat dapur tu kan, dia adalah mikir masak untuk makanan tu, tanyalah dapur kan, tengok nasi bubur tu memang cukup. Kiranya kalau dia makan tengah hari tu cukup untuk nak sampai pula makan petang tu cukup. Sebab kita ada bekalkan makanan depa ni. Kalau saya nak cerita dahsyat daripada kita tuan-tuan. Makanan depa ni dia ada ration dia tu. Kalau pagi teh ataupun kopi kan, lepas tu ada bubuk lagi, ada biskut, ada roti, dia punya ration tu. Kadang kita pun nak makan. Bila main ration tengah hari tu, contoh dia ada ayam kan, cuma dia tak goreng lah, ayam sup ke ayam gulai ke macam tu. Nasi ayam gulai ataupun ayam sup, ataupun ikan goreng. Okey, ikan dia ikan goreng. Ayam jarang ayam goreng, dia akan ayam mesti ada sup lah, ayam gulai ke ayam kurma ke macam tu. Okey, contoh dia tengah hari tu dia akan makan nasi
ayam gulai, sayur bayam atau sayur kangkung beserta dengan buah. Beserta dengan buah. Tiap-tiap kali makan mesti akan ada buah ni. Kan? Macam kalau kita kat rumah pun belum tentu kita ada sayur. Kadang kita makan ngalok je, kan? Ngalok je makan. Buah kita tak makan. Tapi depa ni dia punya diet dia cukup. Cuma ayak kat depa ni memang tak ada ayak sejuk lah, itu je lah. Kan? Memang ayak ais tak ada lah. Depa minum semua ayak panas. Ayak panas ataupun ayak kata ayak kosong lah. Ayak yang dimasak. Ayak dimasak daripada bengkel masak tu, depa akan tolak main masuk dalam blok. Okey, senario semasa ni yang saya sambung balik tu tadi melibatkan pergaduhan antara dua banduan ni disebabkan makanan tak cukup. So sedih lah bagi saya sebagai orang ni kan, yang gaduh tu pula bahasa kita kan. Bahasa kita gaduh. Lepas tu gaduh sebab kebuluk makanan. Macam tu. Lepas tu saya tanya, siapa tak cukup makan ke apa semua kan? Cukup je, lepas tu siapa ambil dia punya kan? Dia kata saya nak simpan untuk tengah malam makan apa semua. Jadi macam tu. Jadi masalah tu pula orang kata kan. Sayanglah benda elok. Okey, tukang masak dalam penjara dari kalangan penghuni penjara juga ke? Ya. Ya, sebab dia macam bengkel juga, bengkel masak. Macam tadi lah, bengkel cik apa semua kan. Tu dari kalangan mereka. Tapi kita yang mantau lah. Macam kami akan mantau. Okey, hari ni masak apa? Kan? Dekat situ kita akan tempatkan, macam dia pernah buat sana, kita tempatkan orang yang memang tukang masak. Memang tukang masak. Sarjan atau SM tu memang tukang masak. Dia memang dia kalau kenduri dekat penjara tu pun dia yang akan buat. So kita akan letakkan dia di situ. Dia yang akan akan sukat. Okey, hari ni nasi berapa kilo kena masak. Okey, ayam ni berapa kena buat. Daging ni berapa. Ikan berapa ekor. Dia yang akan atur semua tu. Rempah ni berapa kena pakai. Apa tu. Buah ni berapa biji kena potong semua. Dah ada semua orang kat situ. Dia akan pantau di situ. Okey, terima kasih. Okey, senario semasa banyak lagi lah. Berkenaan dengan pergaduhan pun semua. Pergaduhan banduan ni biasalah, kalau bagi saya tu biasalah dalam penjara kan. Jumpa mereka ni. Tapi jarang jadilah. Tapi jadi dekat saya tu hampir 5-6 kali jugalah pernah jadi. Dan pernah jadi rusuhan pun 2-3 kali jugalah. Tapi alhamdulillah lah kita boleh handle dengan baiklah orang kata kan. Okey, next. Okey, cara mencegah diri kita atau rakan atau ahli keluarga daripada menjadi banduan. Okey, next. Next slide. Okey, ni. Salah satu dia ni ya. Yang first sekali kan, agama. Bila kita tak ada pegangan agama ni, memang habis lah. Jadi rebus lah kita. Sebabnya kalau ada pegangan agama, kita boleh fikir benda tu baik ke buruk. Dadah ni baik ke buruk untuk diri kita. Untuk ahli keluarga kita, apa semua. Saya pernah pergi ke Jitra, asrama akhlak wanita tu, asrama akhlak perempuan, Jitra. Kan? Kalau kita tahu di dekat dengan KBN kot, tak silap saya, sebelah KBN tu. Situ ditempatkan kanak-kanak perempuan bawah 15 tahun kot, tak silap saya, macam tu lah. Di situ, bila kita tanya background mereka ni kan, bila sembang-sembang mereka ni, dia dah kecil lagi, umur 11-12 dah isap dadah dah tuan-tuan, perempuan. Sedih lah, benda tu sedih lah orang kata kan. Dari kecil-kecil lagi dia dah jadi benda macam tu. Sebab apa dia tu? Sebab dia background family dia kata. Mak ayah saya pun pernah masuk penjara, pernah isap dadah. Pernah macam-macam lah kan. Dia kata pernah buat macam-macam lah. Isap dadah tu, isap dadah ni. Bila tanya pula, okey, substance lah, apa jenis dadah yang dia ambil. Kita beritahu, okey, dadah ni pernah ambil? Pernah. Dadah ni pernah ambil? Pernah. Kira dia Evan, mereka ni Evan. Sangat Evan. Kita baru beritahu dadah tu, dah saya pernah try lah dadah ni. Kita terkejut benda tu. Sebab umur 13-14 pun dah pernah try dadah tu orang kata kan.
Lepas tu macam mana boleh try? Saya try daripada mak ayah saya. Mak ayah saya pun isap kat rumah semua. Ada setengah tu dipaksa oleh mak ayah. Kan? Itu yang jadi kadang tu sampai di rumah RKK sekarang ni, di rumah kanak-kanak sekarang ni, di under Jabatan Kebajikan Masyarakat, anak yang mak ayah tak ada. Kerana mak ayah tu masuk penjara, RKK terpaksa ambil anak-anak tu, ambil duduk di asrama RKK untuk nak jaga mereka ni. Kesian lah kan, bila mak ayah masuk penjara, anak tinggal macam tu je. Kebanyakan macam tu. Faktor kedua lah, faktor keluarga. Itu saya kata, dia berkait rapat semua benda ni. Nah, tuan-tuan puan lah, dia berkait rapat benda ni semua. Bila keluarga tu sendiri memang tak jaga, memang tak ada ilmu buat keagamaan ni, memang habis lah. Lepas tu yang ketiga, ilmu ni pengetahuan lah. Macam contohlah saya hari ni saya bagi pengetahuan kat tuan-tuan dan puan semua. Saya bagi okey buat penjara ni tak boleh buat macam ni untuk masuk penjara apa semua kan. Saya bagi pengetahuan sikit lah. Sebab selalu saya ceramah depan-depan, hari ni saya live kan. Jadi macam hubungan dua hala tu macam rasa macam tak nak sampai lah kan. Tapi boleh saya cakap, kalau tuan-tuan nak ni, tuan tanya adalah ilmu ni kena ada, tu je lah. Ilmu kena ada. Sekarang ni 2 minggu lepas saya jumpa dengan pegawai KDN tu. Pegawai KDN tu dia buat temuduga untuk banduan risiko tinggi, banduan SOSMA dan juga banduan Etisom. Dia penjawab kat Senar. Dia beritahu, tuan, sekarang ni kita dah jumpa dadah terbaru, kata. Yang paling terbaru pula, dia kata. Dan yang lagi dahsyat, dia kata. Lagi dahsyat, dia 100 kali ganda lagi, dia kata. Lagi power, dia kata. Saya dengar tu, wah. Kita terkejut, dia kata. Dia kata, dunia sekarang ni kena hati-hati sekarang ni. Sebab kadang coklat yang anak kita makan tu pun boleh jadi dadah, dia kata kan. Betul. Benda tu memang betul lah sekarang ni kan. Jadi sekarang ni. Dulu tak apa kita makan coklat apa pun, kita tak risau kan. Benda ni memang tak ada campuran apa semua. Sekarang ni ada macam-macam campuran apa semua. Okey. Faktor keempat, kawan. Kawan ni kena pilih betul-betul lah. Kalau anak-anak kita tu kena tengok kawan-kawan dia tu macam mana kan. Kawan-kawan dia ni ke arah kebaikan ke ataupun ke arah keburukan. Kena pesan lah. Itu je lah. Kena pesan. Okay, next. Next slide. Okay. Hukuman sebab hutan. Kalau saya ceramah tempat lain, hak lain tu saya akan bagi setengah jam lah. Hukuman sebab hutan dengan gantung selalu saya akan bagi panjang lah. Sebab dulu di Pejabat Melata dulu, saya seorang incah sebab hutan. Tapi saya bukan tukar sebab lah. Saya bukan tukar sebab, saya semua incah dia bawah kan. Bila ada hari nak sebab hutan tu, saya akan panggil dia apa. Okey, ni hari ni ada sebab hutan semua. Kena pastikan lah semua dah prepare siap semua dari segi rekod dia, dari segi warrant dia, dari segi kesihatan banduan tersebut. Kita ada prosedur-prosedur dia, kena check semua benda tu. Surat daripada mahkamah dah dapat ke belum, surat rayuan dah dapat ke belum, kita kena pastikan benda tu. Bila dah pastikan benda tu, baru kita akan jalankan sebab hutan. Okay, next. Okay, yang ni jenis-jenis hutan ni tuan-tuan. Yang ni gambar gambar baru tu. Saya pun tak ambil gambar baru tu. Ada di slide di tempat kerja saya. Yang kalau besar sikit tu hutan biasa, yang kecil sikit tu hutan ringan. Hutan ringan ni untuk kes syariah, kes CBT. Itu kes apa lagi saya ingat, lupa lah. Okey. Hutan biasa tu, next slide. Okey, ni prosedur dah. Ni gambar lama ya. Ni prosedur dah. Prosedur dia masa first kali, okey, kita akan panggil banduan tu dari blok, kita akan kumpulkan, kita pergi ke klinik. Pergi kat klinik, kita akan cek kesihatan dia. Okey tak okey ke, macam mana ke, ada darah tinggi ke, lepas tu dia punya blood pressure dia okey tak okey kan.
stabil tak stabil apa semua. Okey, bila dah stabil dah, dia pakai satu tempat untuk proses jalan ni hukuman sebab otan. Okey, bila dah okey semua, dah pengarah dah masuk semua, okey dia akan panggilkan nama. Okey, Ahmad bin Abu. Tu. Dia akan diri abang garah tu. Garah akan akan baca nama dia. Okey, nama nombor IC berapa? Sekian semua. Okey, ada layuan tak ada layuan lagi? Okey, tak ada layuan. Okey, tak ada layuan. Okey, sila ambil tempat. Okey. Sila ambil tempat tu. Next slide. Okey, tu tempat dia. Bila ambil tempat tu, dia akan dipasung lah tuan-tuan. Perempuan. Dia akan dipasung macam tu. Tengok tukang sebab lah. Tu sebab biasa. Okey, sebab biasa tu, dia akan hayur, memang hayur habis-habis lah. Itu je lah saya boleh cakap. Dulu saya di penjara pokok senar, saya pernah tengok dan menyaksikan hampir 4,000 sebab otan. Boleh dikatakan seminggu lebih kurang 100 sebab otan. So dalam 4 minggu tu 400, so lebih kurang tu lah. Saya kira anggaran tu lah. Ada minggu tak buat ke apa, boleh tolak lah. Lepas tu lebih kurang 4,000 sebab otan saya tengok. Termasuk otan syariah. Syariah di Kedah, masa saya tu first case di Kedah. Dan juga first sebab otan syariah. Masa tu hakim-hakim syariah semua masuk dalam jawab kat sana untuk nak saksikan hukuman sebab otan. Dia pun tak pernah tengok sebab syariah macam mana. So dia pun buat permohonan dekat ibu pejabat luluskan, okey kita bagi masuk tengok hukuman sebab otan syariah yang pertama di Kedah. Tentu saya masih incah di otan lagi. Saya yang buat apa semua, bagi banduan tu apa semua, tanya sebab apa jadi macam ni apa semua. Dia beritahu lah kan. Hukuman banduan tersebut dia kena sebab orang kata kes semua mahram. Semua mahram. Dia kahwin dengan anak makan dia sendiri. Anak abang dia. So mahkamah itu hukuman nah sebab otan. Okey, nah sebab otan. Sebab otan dia syariah ni lain sikit. Dia tak boleh angkat ketiak. Dia lipas macam tu je. Dia tak boleh angkat ketiak lah. Macam hari ni dia boleh angkat ketiak habis. Kalau kita tengok dia angkat ketiak habis tu, memang kalau sekali otan tu pun dah pecah lah isi tu. Kan? Kalau kali kedua kena situ, memang dah nampak darah lah. Kalau kali ketiga, habis memang darah terus. Dia sekali, yang paling banyak pernah saya saksikan 24 otan sekali jalan. Dan maksimum pun 24. Memang 24. Sekali jalan 24, kiranya okey, timbalan penguasa tu akan bilang okey 1. Siap, 1. Lepas tu dia berhenti lah. Okey, 2. Siap, 2. 3 sampai 24 lah. Kalau banduan tu pingsan, kita akan cuba sedakkan dia. Cuba sedakkan dia. Itu je. Sampailah habis hukuman tu. Kalau 10 lah dia jalan. Macam itu yang saya tengok tu 24 sekali jalan. Otan tu ada 2 saiz je. Otan biasa dengan otan ringan. Ada 2 saiz je. Otan biasa yang macam yang gambar tu, tu otan biasa tu. Kalau otan ringan tu yang kecil sikit tadi tu. Assalam, apakah sumbangan yang boleh diberikan kepada mana lelaki, wanita, kanak-kanak dan bayi dalam penjara? Okey. Dan ni kena apa? Kena buat surat apa semua lah dekat Jabatan Penjara kan. Kena buat surat lah untuk menyatakan nak bagi sumbangan apa-apa semua. Sebab ni sekarang ni dia takluk sikit kepada orang kata apa? Ada surat berkenaan dengan NGO nak bagi sumbangan apa semua tu. Boleh nak bagi tapi kena kontak dulu lah dengan orang penjara apa semua kan. Okey, terima kasih berkenaan tu. Okey, sebab otan ni orang tukar sebab otan tu sendiri pun kena fit lah. Saya kata kena fit. Sebabnya sebab apa? Sebab kalau miss satu, dia akan rehatkan sebulan. Itulah kami punya street dia tu sampai itulah kan. Tak boleh miss. Kalau miss, sebulan rehat. Itu. Sebabnya dia adalah kami ni macam pelaksana hukuman lah. Kan? Mahkamah dia tu hukuman, okey, pelaksana dia penjara lah yang dia pelaksana dia tu.
sama ada hukuman penjara ataupun sebab otan dan juga gantung. Okey. Berkenaan dengan sebab otan ni banyak benda dengan masa tu bila dah kena sebat barulah teringat Allah, teringat mak, teringat ayah, semua teringat masa tu. Kan? Masa buat salah tu tak teringat langsung. Tapi bila kena sebab otan tu baru teringat. Dan bila dah habis dah dia kena ni tu, memang depa ni nak berjalan, boleh berjalan tapi dia jadi macam pinau. Jadi macam pening. Dia sebab dengan sakit, sebab dia sakit tu sebab dia pecah punggung kan. Kita tengok pun, wow. Kalau nak saksikan sendiri tu, saya pun video saya tak buat ni video tu. Tapi kalau tuan-tuan tengok macam tu pun tuan-tuan boleh tahu lah macam mana kan. Okay, next slide. Okay, hukuman gantung sampai mati. Okay, next slide. Okay, bina kuasa Mahkamah Tinggi atas kesalahan jenayah, kes bunuh, pengedaran dadah, penculikan. Warrant of commitment under sentence of death. Okay, diserahkan kepada untuk dihantar ke penjara, rayuan ditolak oleh Mahkamah Persekutuan dan lembaga hukuman negeri akan mengeluarkan order of execution of sentence of death oleh Mahkamah Persekutuan melalui Mahkamah Tinggi tempat dakwa. Mahkamah Tinggi hantar orang ke penjara untuk melaksanakan hukuman bunuh melalui warrant of execution of sentence of death Court 120. Okay. Next. Okay. Ini di penjara Kajang. Yang tu saya sebelum dia nak pergi ke tali gantung. Okay, next. Okay, ini dia punya chamber ataupun tempat gantung dia. Kita akan punya chamber tu. Yang tu dia ada tali dia dan juga di belah kanan tu nampak slide belah kanan tu pintu dia. Pintu yang terbuka tu. Dia ada macam satu gear kat situ kan. So orang yang gantung tu dia akan tarik gear tu, pintu tu akan tukar bam. So benda tu akan jatuh bawah. Jatuh bawah. Saya diceritakan sendiri oleh saya punya pengarah dulu. Dia salah seorang tukar gantung. Dia kata dari bilik tu depa bawa banduan tu kan, dia tutup ni apa semua, tutup muka tu. Dia tahu bawa banduan tu dari bilik pergi ke tempat gantung, pakai tali tu okey, tali tu untuk makluman tuan, tali tu dia ukur tinggi dan juga timbang berat untuk dia nak sarahkan tali tu supaya bila dia jatuh tu tak putih kepala atau apa kan. Macam tu lah. Tak kira orang salah jatuh ni putih kepala apa macam tu. So sebelum nak laksanakan hukuman tu dia akan timbang berat dulu, ukur tinggi apa semua sebab tali tu dia boleh laras tali tu untuk samakan dia punya tu. So bila dia jatuh tu balance lah kata. Jatuh tu memang jatuh mati lah. Memang jatuh hukuman gantung lah kata. So dia ceritakan dari bilik sel dia tu pergi dekat tempat gantung tu sampai hukuman tu jalan lebih kurang 40 second dia kata. Saya terkejut, saya tengok 40 second. Cepat kan? Cepat. Memang cepat dia kata. Proses tu memang cepat dia kata. Sekali jalan 3 orang dia kata. Sekali jalan 3 orang. So maksud dia tali yang bergantung tu akan ada 3. Cuba pin next slide. Next slide. Okey, tuan. Atas sensitif, adakah pernah berlaku kejadian pembunuhan kekerasan seksual di kalangan bersama penghuni penjara? Jika berlaku, apakah tindakan dilakukan oleh pihak penjara? Pembunuhan atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual ni tak pernah lagi lah. Setakat saya ni tak pernah lagi lah jadi. Kekerasan seksual. Pembunuhan ni pun tak pernah jadi lagi lah. Setakat saya duduk penjara Kuala Senar tak pernah jadi lagi lah. Itu je lah. Tak tahulah kalau kawan-kawan lain yang pernah hadapi tu saya tak pastilah. Tapi tanya saya bertugas tu tak pernah dengar lagi lah benda ni. Itu je lah. Sebab selalunya kalau pergaduhan tu kita akan pergaduhan ataupun jadi benda orang kata macam adik lah kata kan. Ada simpan adik ke apa ke. Kita akan
Ambil awal-awal lagi kita akan letak di tempat asingan tu. Kita akan prevent awal lagi benda tu. Okey, soalan ni selalu saya terima macam tu juga. Kalau pergi ceramah kat mana-mana tempat apa pernah tak? Kalau gantung tak mati, kalau tak mati macam mana? Okey, sebab tu kita sebelum dia proses gantung tu kita kena timbang berat dia dengan hukum tinggi dia. Sebab bila dia jatuh tu memang betul-betul dia mati terus. Saya pun pernah tanya agak pengarah saya tu, pernah tak tuan? Pernah tak bila gantung tu tak mati? Kan? Dia je nak, dia kata setakat dia buat tu tak pernah tak mati, semua gantung mau mati dia kata. Sebab dia di sini kan, bila jatuh tu dia macam tersekat lah kita punya tengkok ni kan. Tak boleh nyawa semua, memang mati lah. Tak pernah lagi tak mati. Tu dia punya chamber dia. Lepas tu next slide. Okey, hukuman gantung mati dan hukuman mati mandatory. Okey. Mandatory ni memang hukuman dia gantung tu. Kalau hukuman gantung sampai mati, okey, macam contoh dia ni. Bandar tu ada kes 39C. 39B. Saya. 39B terdadah bahaya 1952. Okey, dia boleh lagi pergi fight. Contoh dia kena mahkamah tinggi kan, dia boleh pergi fight lagi kat mahkamah rayuan apa semua. Dia boleh fight lagi. Lepas tu dia tak ni lagi, okey fight sampai kat mahkamah persekutuan. Dia boleh menang. Dia menang. Okey, hakim bagi peringanan dekat dia. Hakim bagi peringanan dah, okey. Peringanan okey, 30 tahun penjara. Itu gantung sampai mati. Kalau hukuman mati mandatory, memang cerita dah gantung. Itu saja. Kalau mandatory ni. Dia boleh hukuman gantung sampai mati mandatory. Okey, memang gantung sampai mati. Itu je. Macam lah ni yang orang salah faham lah ni. Orang kata hakim ni siapa tak bagi yang hukuman gantung semua kan, bagi 40 tahun semua. Sebab dia mandatory dia tak ada lah. Itu kan dia masuk parlimen tu kan, depa ada fight pasal berkenaan dengan mandatory tu. So atas hakim ni, hakim boleh bagi, bukan hakim tak boleh bagi hukuman gantung lah ni, hakim boleh bagi. Tapi atas kuasa dia. Kalau dia rasa tak payah bagi gantung sampai mati bagi hukuman 40 tahun penjara. Atas kuasa dia. Gantung sampai mati tu. Dekat warren tu, dekat warren tu dia akan tulis K39B atau bahaya gantung sampai mati. Dia pakai warren tu je. Okey, dapat sebab masa proses gantung ni, okey saya nak cerita sikit lah. Masa proses gantung ni yang ada semasa kejadian tu, pengarah penjara tersebut hakim coroner ni ataupun magistrate hakim seksyen dulu, hakim coroner ni lepas tu pegawai yang bertugas masa tu tukang gantung. Depa ni akan, kalau doktor ni dia akan pastikan, dia akan staffkan kematian lepas tu. Okey, depa ni akan tengok bila pengarah tunjuk isyarat macam tu je, tukang gantung, tukang tarik gear tu dia akan tarik. Bang jatuh. Okey. Hukuman gantung mandatory boleh dapat pengampunan daripada agung tak kan? Okey. Mandatory ni selalu mandatory, yang tu kena tengok balik lah. Saya pun tak pasti lah dapat pengampunan daripada agung ni. Sebab dia kalau yang melawan yang di-Pertuan Agong betul dapat daripada yang di-Pertuan Agong. Tapi selalunya mandatory ni dia lawan dulu, yang saya pasti tu yang saya tanya pada saya tu, dia kata dah habis rayuan apa semua dah kan, dah habis mahkamah semua, pergi lawan apa semua dah habis, dah kalah, hukuman sama juga, hukuman gantung juga. Mereka akan buat pergi kat Sultan kot. Sebab dia ada cerita tu, buat pergi kat Sultan akan
bagi satu perintah lah dekat mahkamah untuk keluarkan satu perintah untuk dia kena gantung sampai mati. Itu. Tu pernah tak tengok ada tu sebab okey, gantung saya tak pernah tengok. Sebab penjara personal tak ada gantung. Saya cerita bab gantung ni pun dari pengarah saya sendiri. Pengarah saya tu memang dia tukang gantung. dia yang gantung orang. Dia yang cerita. Dia kata okey, kalau hampi ceramah mana, hang cerita bab gantung ni. Dia kata. Bukan nak takutkan orang sebab setengah orang tanya bab gantung ni, dia kata. So ceritalah bab gantung tu. Kan? Untuk sebab otan saya tengok dah. Dalam perkhidmatan saya lebih kurang 4,000 kali saya tengok sebab otan. Cukup lah. Kalau orang kata gantung tu dengan otan, cukup lah. Takat otan saja daripada gantung. Itu je lah. Satu otan kena tu pun tak tahu satu otan kena tu pun menjerit lah. Menjerit lah. Sebut nama mak ayah semua dah keluar masa tu. Okey. Okey, ni tali gantung lah. Tu kawasan dia tadi. Kawasan chamber dah. Tali tu sekali jalan 3 orang. Tali dia ikat. Dia boleh laraskan tali tu. Sekali jalan 3 orang. Yang sebelah kanan gamak tu kawasan dia lah. Tempat dia. Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh tengok di Museum Melaka. Museum Melaka tu yang dari penjara Pudu punya. Dia ambil dari penjara Pudu punya, dia letak di situ sebagai tempat museum. Museum penjara Melaka tu kan. Kalau masuk bayar RM1 kalau tak. Masuk situ lah. Situ penjara Melaka tu, Museum Melaka tu penjara lama punya. Tempat penjara lama. Tapi yang sebab otan semua tu up to date lah. Memang up to date lah. Dia punya tukang sebat apa semua tu memang up to date lah. Dia punya prosedur dia. Kalau nak tengok tu boleh lah pergi kan. Pergi bawa anak-anak ke, pergi bawa family ke sekali-sekala. Pergi tengok di sana. Lepas tu dekat atas tu dah ada bilik ni lah. Bilik orang kata chamber room tu bilik tukang gantung, bilik tempat gantung. Kat atas tu boleh tengok. Tapi dia buat orang kata apa? Cermin kecil je. Cermin kecil je untuk kita tengok dalam tu. Dekat atas ni yang belah kanan ni dekat atas. Lepas tu dia ada satu lagi bilik dekat bawah. Dekat bawah tu adalah tempat mengusung apa semua kan. Untuk nak turunkan jenazah tu letak atas tu apa semua. Lepas tu doktor akan sahkan kematian dia. Itu je. Tuan kalau rotan benda pengsan macam mana? Kalau sedarkan pun tak sedar lah macam mana? Yang ni sebab tu masa sebelum proses sebab otan tu doktor kena check. Doktor kata okey dia ni tak ada rotan ni kata ni kan. Doktor kata dia ni macam dia punya blood pressure dia tak stabil. Okey, tak apa, kita hold dulu. Kalau dia ada sakit, kita kena bagi dia makan ubat apa semua dulu. Tapi tak boleh rotan hari itulah. Kan? Contoh dia sebulan 2 bulan lagi baru sebab rotan. Dia kena sampai dia punya orang kata apa? Dia punya tu stabil lah. Okey, dia stabil. Lepas tu sekiranya dia ada sakit jantung. Dia ada sebab rotan ni. Kan? Dia ni lawarin dia ada sebab rotan tapi sakit jantung. Okey, kita kena pergi dekat mahkamah, doktor kena keluarkan satu surat nyatakan kata dia ni sakit sekian-sekian apa semua, kena bagilah, kena attest sekali dia punya surat rawatan lah apa semua, kena attest kat mahkamah akan tukarkan kepada ataupun tambah hukuman dia. Dia tukarkan kepada daripada hukuman rawatan tu dia akan tambah kepada hukuman dia, hukuman lain lah, hukuman tambah penjara lagi ke macam mana ke, dia akan ditukar macam tu. Tak pernah lagi lah setakat saya terima, tak pernah lagi lah, tak sedarkan diri. Pengsan pun dia tak pengsan, dia cuma dia bila lepas rotan tu jadi macam penat betul kan. Sebab dia tarik habis lah, tarik tenaga habis. Okey, terima kasih. Okey, dah dapat tanya, boleh tanya. Okey, ada pengkongsian saya pun
perkongsian pun tak apa banyak ikut kan. Okey, satu lagi X Bandan kata tembakau ni lah ancaman Faizal macam mana maksud kau tu yang yang ni. Okey, berapa ramai dalam setahun bandar tenaga bergantung? Yang ni sulit sebab saya pun tak pernah dapat pun, tak pernah dapat statistik pun berkenaan dalam setahun tu berapa orang yang gantung, tak boleh. Memang sulit. Memang pengarah saya tanya pun dia tak pergi. Dia tak bagi tahu. Sebab dia pengarah saya ni dia salah seorang tukang gantung, iaitu kalau dulu kita kenal Mona Fendi. Dia salah seorang lah tukang gantung tu. Salah seorang tukang gantung Mona Fendi tu dia lah. Tapi bila saya tanya statistik berkenaan tuan gantung ni berapa orang tu, dia tak beritahu. Benda tu sulit dia kata. Okey. Saya akan tanya setakat itulah. Dia cerita pun takat yang mana yang dia cerita tu saya cerita kat tuan-tuan perempuan. Itu je. Okey, macam yang tembakau ni betul. Tembakau ni memang dia akan jadi mahal lah dalam penjara ni kan. Masuk macam mana boleh masuk tu Allah alam. Saya sendiri tak tahu sebab sekarang ni teknologi kan. Sekarang ni boleh drone pun boleh masuk sekarang ni. Di situ lah. Macam itu kita tengok di mana penjara Tapah ni yang dekat sini. Drone masuk. Benda tu. Tuan yang dekat sejak kematian tu tak jelas. Dia tulis sebab kematian apa kalau kena gantung. Dia tulis tu lah gantung sampai mati. Okey, contoh dia macam banduan tu sakit kan. Banduan tu sakit, kita buat pergi di hospital sakit apa semua, kita akan maklum kan dekat keluarga dia kata banduan ni sakit apa semua. Lepas tu dia meninggal di hospital. Bila dia meninggal hospital, doktor akan tengok dia punya sebab kematian tu. Sama ada dia sakit apa sebelum ni, contoh dia sakit jantung. Sebelum tu kan dia ada dah history sakit jantung apa semua. Okey, doktor akan okey dia ni sakit jantung. Dan perlu buat postmortem. Kiranya kalau perlu buat postmortem, kena buat postmortem, doktor akan tulis dekat sijil kematian tu. Okey, sebabkan heart attack. Macam tu lah. Okey, sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Muhammad Faizal bin Samsudin atas perkongsian ilmu yang bermanfaat sebentar tadi. Semoga ilmu tadi dapat digunakan sepenuhnya dalam kehidupan kita seharian. Terima kasih juga diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi hadir pada program hari ini. Link e-sijil telah diletakkan di ruangan komen. Tuan-puan boleh dapatkan e-sijil dengan menekan link tersebut. Jika terdapat kesulitan dalam menjana e-sijil, boleh hubungi Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kedah di talian 04-736-0090. Sampai di sini saja kita hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih lagi sekali Tuan Faizal. Terima kasih. Okey, sama-sama. Aduh, Allah.